Tips simpan duit yang saya belajar daripada seorang jutawan, penulis buku Misi Bebas Hutang ni, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Yang pertama sekali, boleh save dulu video ni, boleh buat rujukan nanti. Yang pertama sekali guru saya pesan, simpanan memang kena lupa. Selagi kita ingat kita ada berapa simpanan sekarang, selagi itulah simpanan kita tu mudah sangat bocor. Tak perasan kan? Kerja dah lama dah. 3 bulan gaji pun tak ada lagi. Jadi, stop buat perkara yang sama. Kalau tak nampak hasil, tukar cara simpan. Kalau tak berjaya simpan dalam bentuk duit, tukar cara simpan dalam bentuk emas yang macam ni. Sebab emas ni yang pertama memang diciptakan untuk disimpan. Logiknya kita mudah nak simpan untuk emas. Duit, logiknya memang kita nak guna. Memang biasalah tak ada duit. Jadi emas ni boleh jadi sebagai simpanan yang lupa sebab tak nampak berapa nilai dia. Tak nampak nombor. Padahal dekat tangan saya ni, ini satu keping dah 2,600, ini dah 2,100. Jadi dah ada saving dalam 4,700 dalam tangan. Tak rasa berduit. Lupa dari sudut nombor. Tapi kalau nak simpan emas, jangan lupa terus. Kena selalu pegang, selalu nampak. Jadi cara yang paling mudah nak dapatkan duit keping yang pertama ni, bermula dengan serendah 100 ataupun 1 gram dalam e-commerce gap, dan kita dah ada 5 gram pertama, keluarkan. Sama ada gold bar ataupun dinar. Jadi dekat bio saya tu ada step by step.